bila kita duduk sama ni memang banyak dugaan dia. Benda yang kita tak tahu kita akan jadi tahu. Benda yang kita tak pernah nampak kita akan nampak. Oh macam ni rupanya pandang dia. Contohnya Taklah macam betul juga kan, tapi lebih pada untuk faham antara satu sama lain. Sebab macam kami cakap tadi, beza umur kami 6 tahun. Maksudnya Aidin lagi muda. And masa umur Aidin 9 tahun ni adalah 21, which is zaman kata zaman orang tengah anak dara tengah nak naik, orang kata baru nak mengenal dunia, tengah enjoy semua sesuatu kan. Tapi bila dengan husband, dia banyak kali pesan, dia kata cuba matang daripada umur. Sebab honestly lah, Aidin boleh cakap yang Aidin ni macam budak-budak sikit. kalau ada orang tanya saya macam mana nak memahami seorang tak payah nak perlu stres dengan setiap nak kahwin. Cakap nak kahwin tak ada duit lah, nak kahwin susah lah, nak kahwin kena lambat lagi lah sebab sekarang ni tak ada apa kan. So kena tanamkan niat awal tu dan niat ikhlas untuk kata apa, lengkapkan iman tu, maksudnya ikhlas untuk kita berumah tangga. InsyaAllah Allah tahu niat kita. Kadang kalau